Setakat ni kita dah jalan-jalan kat kebun ni, tengah fasa berbunga dan ada juga yang dah fasa bola pimpong. Okey. Assalamualaikum guys. Haziq Fazrul kat sini. Haziq dekat Pahang ni. Bersama dengan owner kebun Wan Ali Akasha. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey. Setakat ni kita dah jalan-jalan kat kebun ni, tengah fasa berbunga dan ada juga yang dah fasa bola pimpong. Okey, ini fasa yang untuk gunakan Black Wizard Red dengan Yellow lah kan. Sebab tu dekat depan ni. Prestasi lepas dah gunakan Black Wizard Red dengan Yellow daripada musim pertama ke sekarang, macam mana, ada perbezaan ke? Okey, kalau dari segi prestasi tu so far saya tengok agak baiklah. Sebab kualiti dia maintain sampai sekarang. Okey, yang kedua saya tengok masih lagi ada keluar bunga yang baru. Kalau boleh tengok dekat dahan-dahan ni kan, pokok maintain sihat, cantik. Okey, so kalau tengok akar dia sihat, bagi saya itu dah cukup penting. Fasa berbuah ni, benda pertama yang saya lihat pada kualiti akar. Kalau akar dia tak sihat, yang tu saya risau sikit lah. Kalau kita tengok pokok kat sini, mungkin dah 7 tahun Ini dah lebih kurang 8 tahun. Okey, 8-9 tahun lah. Kita tabur red dengan yellow ni, berapa dos yang agak-agak? Black Wizard Yellow ni saya letak lebih kurang dalam 3 ke 4 kilo. 3-4 kilo. Okey. 2 bulan sekali lah untuk fasa berbunga. Kalau untuk Black Wizard merah ni saya akan letak sama juga 3 ke 4 kilo. 3-4 kilo juga. Kita tengok pada keadaan. Bagi saya dalam Black Wizard ni ada kandungan organik tinggi, karbon, zeolite kan? Itu yang sumber asas penting lah. So setakat ni dah berapa tahun pakai? Lebih kurang tahun 2019, tak pada situ lah lebih kurang. Kualiti dia sampai sekarang baik lah. Boleh tak saya tanyakan rasa, tekstur dia dan pembentukan buah, grade apa yang boleh dapat? So far grade dia not bad. Saya agak baik juga. Yang saya terima yang dah makan buah ni pun dia cakap okey. Biji dia so far nipis lah. Nipis lah. Itulah. Isi dia tebal, biji dia nipis, lepas tu lembut dengan creamy lah. Ada bau sikit. Boleh tak kongsikan macam mana nak beli durian dekat saudara? Tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan buah saya, boleh lawati web yang saya develop, bydora.co. So terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana datang hari ni. Bukan sahaja menjual, tapi kami mendidik. Fast Grow terbaik.